is gold ETF a good investment? Yes, it is. Better than physical gold actually. Tapi hanya kalau the sole purpose of you buying gold is to invest or to trade. Tapi kalau anda membeli emas untuk tujuan store value dan juga untuk tujuan safe haven, physical gold is much better. Sebab gold ETF ini, dia banyak mengurangkan kos-kos yang ada hanya pada emas fizikal. Sebagai contoh, ada premium. Lepas tu, kalau kita membeli emas fizikal akan dikenakan harga yang lebih tinggi daripada harga spot. Dan juga spreadnya lebih rendah berbanding kalau kita membeli emas fizikal. Sebab itulah, kalau melabur, gold ETF is a good platform. Sebab kita dapat untung dengan lebih besar dan juga lebih cepat berbanding kalau kita melabur dalam emas fizikal. Tetapi kalau anda membeli emas untuk nak menyimpan nilai dan juga untuk dijadikan sebagai safe haven seperti yang disarankan oleh pakar-pakar emas dan juga pakar kewangan, beli emas untuk sebagai safe haven, emas fizikal adalah emas yang terbaik untuk tujuan tersebut. Sebab nilainya ada pada fizikal emas itu sendiri. Dia tidak memerlukan jaminan mana-mana badan authority. Sebagai contoh World Gold Council ke ataupun Bank Pusat Dunia ke, tak ada satu badan atas dunia ini yang menentukan harga emas dan juga menjamin pergerakan harga emas. Dan ini tujuan utama kenapa pakar emas menyarankan kita untuk memegang emas fizikal untuk keluarkan nilai harta kita daripada sistem mata wang fiat. Kalau kita simpan dalam bank ataupun unit trust ataupun saham ke, semua ini nilainya bergantung kepada parti ketiga. Jadi nilainya tidak intrinsik. So yes, untuk melabur boleh melabur dalam paper gold. Paper gold ini ada macam-macam lah. Antaranya ETF, digital gold, futures dan juga yang lain-lain lah. Yang penting emas, kita tak memiliki emas tersebut. Kita hanya memegang number ataupun perjanjian sahaja. Tapi kalau anda nak menyimpan, better emas fizikal. Jadi kalau anda nak tahu item mana yang terbaik untuk anda mengikut bajet yang anda ada, tekan link di bio, nanti saya bantu.